Hai semua, pernah tak anda guna AI yang canggih tapi jawapan yang dia bagi tu rasa macam, dah lah pok. Atau lagi teruk, AI tu langsung tak tahu menahu pasal maklumat dalaman syarikat anda. Itulah masalah besar yang kita nak bincangkan hari ni. Dan kita ada satu penyelesaian yang memang elegan. Inilah cabaran utamanya. Cuba bayangkan, AI ni macam seorang pelajar genius yang dah hafal satu perpustakaan. Tapi perpustakaan tu ditutup pada tahun 2022. Pengetahuannya memang luas, tapi ia terbeku pada waktu tu. Dia tak tahu pun pasal email yang baru je masuk, laporan jualan terkini syarikat, apatah lagi polisi kerja dari rumah yang baru dikemas kini semalam. Dunia peribadi anda, data real time anda, semua tu di luar pengetahuannya. Jadi, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Okey, dalam kupasan kali ni, kita akan lihat 4 perkara penting. Pertama, apa benda sebenarnya RAG ni? Kedua, kita akan pecahkan kepada 3 langkah mudah. Ketiga, macam mana nak pastikan AI ni tak reka cerita sendiri? Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, kenapa data anda tu sendiri adalah kunci kepada segalanya. Okey, jadi apa penyelesaiannya? Macam mana kita nak bagi AI ni memory yang sentiasa up to date? Jawapannya ialah satu teknologi yang dipanggil Retrieval Augmented Generation atau nama glamour dia, RAG. Dan kalau anda nak tahu, inilah seni bina rahsia di sebalik kuasa alatan macam ChatGPT dan Gemini yang boleh bagi maklumat terkini tu. Senang cerita, RAG ni macam satu jambatan. Ia menghubungkan otak LLM yang super pintar tu dengan pangkalan data peribadi anda. Dokumen syarikat, email, laporan apa sahaja. Cuba bayangkan, ia macam kita bagi AI ni satu kad perpustakaan khas. Kad ni bagi dia akses eksklusif ke semua maklumat dalaman syarikat anda pada bila-bila masa dia perlukan. Hebat kan? Okey, bunyinya macam menarik. Tapi macam mana RAG ni berfungsi sebenarnya di sebalik tabir? Jom kita pecahkan proses dia kepada 3 langkah yang sangat logik dan mudah difahami. 3 langkah tu ialah pengambilan, augmentasi dan penjanaan. Dalam bahasa mudah, cari, tambah dan jana. Ingat 3 perkataan ni, cari, tambah, jana. Inilah nadi kepada keseluruhan proses RAG. Kita mula dengan langkah pertama, pengambilan. Okey, katakan anda tanya soalan. Sistem RAG ni bukan sekadar cari perkataan yang sama macam carian biasa. Tak, ia buat pencarian semantik. Maksudnya, ia cuba faham maksud sebenar di sebalik soalan anda. Lepas tu, ia akan menyelam dalam semua dokumen anda dan tarik keluar cebisan maklumat yang paling relevan dari segi konteks. Baik, sekarang langkah kedua, augmentasi. Bahagian ni yang paling best. Maklumat relevan yang ditemui tadi disuntik atau dimasukkan terus ke dalam arahan atau prompt yang kita hantar pada LLM. Ia macam kita bagi nota pocket atau cheat sheet pada AI tu, lengkap dengan semua fakta penting yang diperlukan untuk jawab soalan kita dengan tepat. Dan akhirnya langkah ketiga, penjanaan. Sekarang LLM kita ada 2 benda. 1, pengetahuan am yang sedia ada dalam otak dia. 2, nota pocket yang spesifik dan terkini yang baru kita bagi. Jadi, ia akan gabungkan kedua-dua sumber maklumat ni untuk hasilkan satu jawapan yang bukan je pintar, tapi yang paling penting, jawapan tu berasaskan fakta daripada dokumen anda. Okey, semua ni memang nampak hebat. Tapi, mesti ada yang terfikir kan? Macam mana kita nak pastikan AI ni tak mula reka-reka jawapan sendiri? Fenomena yang kita panggil halusinasi AI ni. Isu ni memang sangat-sangat penting dan nasib baik RAG ada cara untuk atasinya. Betul tak? Apa yang boleh halang AI ni daripada buang je nota pocket yang kita bagi dan kemudian dia bagi jawapan ikut suka hati dia je guna pengetahuan lama dia? Macam mana nak kawal dia? Jawapannya sebenarnya terletak pada satu ayat yang nampak mudah tapi sangat berkuasa. Kita kena ajar AI ni untuk mengaku bila ia tak tahu jawapan. Ya, kita paksa ia untuk jadi jujur. Kuncinya di sini ialah kejuruteraan prompt. Kita kena letak satu peraturan emas dalam arahan sistem kita. Peraturan tu lebih kurang macam ni. Dengar sini AI, anda hanya boleh guna maklumat daripada dokumen yang saya bagi. Kalau jawapan tak ada dalam tu, anda wajib cakap saya tiada maklumat itu. Jangan reka-reka. Inilah pagar keselamatan yang menghalang AI daripada berhalusinasi.
Okey, bahagian terakhir. Dan percayalah, ini mungkin bahagian yang paling asas tapi selalu orang terlepas pandang. Sistem ROG yang hebat ni bukan setakat pasal model AI canggih atau prompt yang bijak. Tak, semuanya bermula dan berakhir dengan data anda. Cuba tengok ni. Ini contoh yang sangat jelas kenapa strategi data tu kritikal. Kualiti jawapan yang anda dapat bergantung 100% pada cara anda sediakan data. Contohnya, memecahkan dokumen. Kalau data anda, dokumen undang-undang, anda kena pecahkan dengan sangat teliti, klausa demi klausa, supaya maksudnya tak lari. Tapi kalau data tu cuma transkrip perbualan biasa, anda boleh pecahkan ikut topik secara lebih kasar. Cara anda potong dan susun data inilah yang akan tentukan sama ada jawapan AI tu berguna atau tidak. Okey, jadi jom kita simpulkan apa yang kita dah belajar. Pertama, RAG ni macam jambatan yang sambungkan LLM dengan data real-time anda. Kedua, ia guna proses 3 langkah. Ambil, augmentasi, jana. Ketiga, untuk elak AI reka cerita, kita kena letak peraturan yang ketat dalam prompt. Dan keempat yang paling kritikal, kualiti sistem RAG anda adalah sama dengan kualiti data anda. Jadi sekarang bila anda dah faham macam mana RAG berfungsi, saya nak anda fikir sekejap. Dalam syarikat anda, dalam kerja anda atau mungkin dalam hidup anda sendiri, apakah set data pribadi yang paling berharga yang kalau anda dapat sambungkan dengan AI, ia akan mengubah segalanya? Adakah pangkalan data pelanggan, koleksi hasil penyelidikan, atau mungkin semua email dan nota pribadi anda selama ni? Potensinya memang tak terhingga. Cuba fikirkan.